Assalamualaikum. Ni asam payah. Ni dia buat apa ni, cik? Buat bakar, panggang. Yang ni belikah cik cari sendiri? Cari sendiri. Oh, buah ni ada kulit kan? Sudah dikukus. Oh, yang ni saya dari Selangor. Yang ni dipanggang berapa lama? Sehari panggang. Dah panggang, dia jadi apa? Untuk makan. So, panggang, dia kering, makan dengan nasi. Ke macam mana? Ini makan sendiri ke jual ni? Makan sendiri. Jual ada, makan sendiri pun ada lah. Berapa sekilo? 40. Jauh tak nak ambil ni tempat dia? Dalam hutan sana lah. Oh. Kalau yang jeruk pandai lah makan. Kalau yang panggang tu dia makan macam mana? Ulam, buat ulam. Oh, kalau dah panggang pun rasa masam juga. Masam jugalah. Lagi boleh buat apa? Panggang, buat jeruk, buat apa lagi? Buat umai pakai ni juga kah? Ada juga. Dia ada musim kan? Dia musim dia dari bulan bila sampai bulan bila? Oh, 12 sampai 4. Ini adalah asam payak. Asam payak yang ni dah tengah disalai, dipanggang. Oh, asam ni sekilo, acik ni jual RM40 sekilo. Sebab apa? Asam ni pertama bermusim, kedua nak dapatkan dia kena masuk dalam hutan. Jauh nak sana nak ambil tu. Biasa kalau pergi, berapa orang kalau pergi ambil ni? 4 orang. Oh, ni nak pergi ambil lah ni. Oh, kalau keluar pagi sampai pukul berapa? Ui, lama ni. Pergi ke hutan sana, jalan kaki kah naik? Okey. So, nak ambil asam payak ni kena masuk hutan. Jalan kaki jauh. Keluar pagi. Dua. Tak penat ke cik? Cari rezeki. Ya? Ada, semalam saya ada rasa lah. Tapi yang jeruk punya. Jeruk manis. Yang panggang punya belum rasa lagi lah. Dia ada. Nanti dia bagi rasa lah tu. Pergi ambil asam payak. Lalu kalau pergi ambil balik berapa kilo dapat? 20 kilo. Oh, hati-hati. Asam payak disalai yang betul tu. Oh, asam dang. Bahasa sinilah asam dang panggilan. Asam dang. Masak kunyit, goreng. Masuk dalam sup. Oh, macam tu. Kita mau jalan. Alah, kacau lah kau Din. Dia lain. Okay, cik, jumpa lagi.